Nak tahu apa? Kami ada cerita rakyat yang banyak pengajaran. Cerita apa? Cerita Pak Pandey. Wah, jumalah yang nak tak sabar dah nak. Jom saksikan keseruan kami. Pak Pandey. Okey kawan-kawan, jom baca doa tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa amut dengan nama Allah. Aku hidup dan aku mati. Amin. Selamat tidur semua. Kita. Tidur yang mulia. Ya, tidur. Nak. Bangun. Bobo. Dah pagi. Pak Pandey. Oh, Pak Pandey. Bangun. Asyik tidur je. Pergi cari kayak api di hutan. Pergi. Siapa Pak Pandey? Saya Adam lah. Pak Pandey, aku bangun terpinga-pinga. Pak Pandey keluar pergi ke hutan mencari kayu sambil membawa kapak. Sepanjang perjalanan menuju ke hutan, Pak Pandey terserempak dengan beberapa orang kampung. Orang kampung? Orang kampung. Kerja. Apa? Okey. No. Ui, hai. Go. Mana tu kakak saya ni? Lah orang kampung tu. Cepat orang kampung ni. Apa ni? Ada Pak Pandey apa mana dekat sini? Pak Pandey pemalas. Cepatlah. Dia nak tu. Ada pemalas ni. Pak Pandey pemalas. Pak Pandey pemalas. Adam. Pak Pandey lalu menjeli pada orang kampung itu. Lalu meneruskan perjalanan. Pak Pandey berbicara sendirian. Suka hati je tentang saya orang miskin. Betul. Ini mak. Baru berjalan beberapa langkah, Pak Pandey berasa penat. Lalu berehat di sebatang pokok dan menung nasibnya. Apalah nasib saya dalam miskin. Pak Pandey berasa marah dan sedih selepas memikirkan percakapan orang kampung itu. Tiba-tiba Pak Pandey tercengang sedang Pak Pandey termenung. Tiba-tiba datang Jin Comel. Pak Pandey tercengang. Awak siapa? Saya Jin Comel. Saya datang nak bantu awak. Okey. Kalau macam tu, awak buat saya gembira. Okey, nah. Boom.
betul ke ni semua saya punya? Ya, betul. Yang ni semua awak punya. Saya kesian tengok awak kena marah saja. Wah, terima kasih. Setibanya di rumah, Mak Andi sedang membasuh pinggan. Pak Pandi masuk ke rumah dengan tersenyum bangga. Mak Adik, Mak Adik, cuba tanya saya bawa apa ni? Mana awak dapat duit emas ni? Awak curi Tadi ada jeng comel datang dekat saya, dia bagi emas ini. Ya Allah, kapak pula. Sambil membeli emas itu, tiba-tiba terdapat beberapa orang pemuda memberi salam. Janganlah simpan, kita nak mari emas ini nak. Tiga pemuda. Hello. Hai, Mai. Lambat. Ada. Hello. Tadi. Tadi ada banyak emas ni tadi. Hilang. Aduh. Berkata 4, 5, 6, 7, 8. Mana kampungnya? Ayah saya. Tahu je. Nenek saya dengar hai saya. Mana awak? Kenapa lambat sangat ni? Cepatlah. Lambat konon. Assalamualaikum. Kami dapat ni. Boleh tak tolong kami? Lalu Pak Pandi bangun dan buka pintu. Kenapa? Pergi ke sana. Pergi sana. Pergi sana. Pergi sana. Pergi sana. Saya gelakkan dia. Pak Pandi membeli wang sambil berangan. Tiba-tiba terdapat seorang wanita tua sedang mengetuk pintu. Hello. Amni. Cepatlah. Amni. Cepatlah, Amni. Mak Andi keluar lalu Mak Andi dan menghalang nenek itu. Han apa? Pergi sana dekat sini tak ada air. Pergi sana. Ui, aduh, sakit badanku. Sakit. Mak Andi masuk ke rumah sambil membebek. Tiba-tiba kedengaran seorang wanita. Mak Andi masuk ke rumah sambil membebek. Tiba-tiba kedengaran seorang pemuda meminta pertolongan. Apa ni? Masa? Cepat. Tolong, ada anjing kedai kita. Tolong. Pak Pandi keluar lalu memarahi pemuda itu supaya jangan lari ke rumah mereka. Kenapa pergi lari dekat rumah kita? Pergi lari dekat rumah awak. Sombong. Pak Pandi dan Mak Andi ketawa dan berasa sangat angkuh. Tiba-tiba muncul jin comel dengan muka marah. Awak. Awak siapa? Mak Andi ni lah yang saya cerita tu. Ni lah yang bagi emas ini. Kamu betul sambung. Saya ambil balik wang itu. Pak Pandi dan Mak Andi berasa menyesal dan mereka pun menangis. Maafkan
kawan, tadi saya nimpi jari Pak Paning. Pak Paning sombong. Pak Pandai tak nak tolak orang. Kita kan nak tolak orang. Kita tak boleh sambal. Kita tak boleh galak orang. Okey kawan-kawan. Sebelah tu kami ada pantun. Pak Pandai